kepala bapak lah PMX. No, ni Perdana Menteri Malaysia ni, saya nak bagi tahu lah, daripada 300 turun 200, turun 200, 150. Baik tak payah bagi je. Ni allowance menteri ni pun, minyak dia pun 1000 lebih. 1500, 1800. Kalau lebih daripada kami lah, gampang kan. Ni PMX. Kalau PMX kata minyak dunia mahal lah, apalah, okey lah, fine lah, tapi tak adalah mahal sangat. Saya tengok dalam $118 je. Sama juga waktu PMX jadi Perdana Menteri kan. Alright. Dan PMX, kalau PMX kata hidup ni dalam susah sangat PMX kan, PMX cakap hari PMX punya dasar kerajaan Madani, blueprint ekonomi ni bagus, macam mana tiba-tiba jadi masalah? Dan PMX kena sedar PMX bahawa PMX belanja hari ni sebanyak 470 bilion tahun ni tau, 2026. 2025 PMX punya belanjawan 420 bilion. Kalau nak dibandingkan kerajaan-kerajaan dulu kan, zaman Najib lah, zaman Ismail Sabri semua, mereka ni semua belanja bawah 300 bilion tau. PMX macam Najib lagi 270 bilion lebih kurang, ambil macam tu Sekarang nak dibandingkan dengan PMX hari ni, PMX pernah belanja 200 bilion lebih berdasarkan 470 bilion. Dan catatan pendapatan negara tahun lepas 290 bilion. So saya nak tanya PMX, dengan belanja lebih 200 bilion ni kan, banyak agensi-agensi kerajaan ni kan, jemaah menteri-menteri kementerian ni belanja lebih 50% daripada kerajaan-kerajaan sebelum ni kan. Ni PMX suruh kami berjimat-jimat, ni kepala bapak lah PMX. PMX ni tak betul ni PMX. Kami dah kena berjimat sedangkan kerajaan tak berjimat. Oi, tak betul PMX. Ni apa ni? Kalau PMX rasa tak boleh nak turun, susah sangat nak jadi nak mentadbir negara ni, PMX panggil saya. Saya boleh, sebab saya ada jurusan pengurusan dan ekonomi ni. Panggil saya. Saya rasa PMX kena pecat menteri-menteri penasihat kewangan untuk PMX ni, sebab macam tak berguna mereka ni. Mangkat ubi betul. Aduh, nak pergi turun. PMX tahu tak, 150 liter satu bulan ni, berarti satu hari 5 liter tau. No, PMX 1 liter ni ibarat 10 km je PMX, takkan 50 km. Saya pergi ambil anak sekolah hari-hari pun lebih 80 km tau. Aduh, pening lah macam ni. Aduh. Tapi PMX, saya rindu PMX. Rindu. Sebab kerinduan ni boleh menusuk, orang kata saya punya mimpi tau. Jadi mimpi sendiri. Saya ulang menang hari ni, turun minyak esok. Mana tu PMX? Nak haram tu. Siapa setuju apa saya cakap ni? Siapa boleh share, like, repost Nak haram tu. Assalamualaikum semua.